malam paling gelap. Tak bermakna esok takkan ada matahari. Dan bila kau dengar suara ni, aku cuma nak kau tahu satu benda. Selagi ada masa dan peluang, selagi itu, ruang untuk kembali kepada Tuhan terbuka luas. Tak kira sebanyak mana dosa yang kau pernah buat, tak kira berapa lama kau dah abaikan dia, kalau hari ini kau masih ada nafas, itu bukti Tuhan tak pernah berhenti bagi kau peluang. Kita semua pernah gelap, pernah hilang. Tapi kau kena tahu, gelap bukan penamat. Kadang-kadang ia permulaan. Mulai saat ini, kau tak perlu tunggu sempurna. Kau cuma perlu mula. Mula dengan sekecil-kecil usaha. Jaga solat. Jaga hubungan kau dengan Tuhan. Sebab bila kau jaga dia, seluruh hidup kau, Allah akan jaga. Dan bila satu hari nanti kau dah berubah, ingat semula saat ini. Saat kau buat keputusan untuk kembali. Sebab hari ini adalah permulaan kau yang sebenar.